Bagi I, kalau orang tu pregnant and dia beli barang macam-macam, janganlah komen membazir beli tu, membazir beli ni macam tu. Faham tak? Lagi-lagi kalau orang tu dah lama TTC. Sebab siapa je tak excited nak beli semua barang-barang ni kan? Korang cakap membazir tak guna. Dia dah beli dah. Biarkan je dia enjoy journey dia. Kalau anak pertama dia beli, dia rasa membazir, biar dia belajar dari kesilapan. Anak kedua tak beli dah. Macam trolley ni I beli sebab orang kata senang nak bawa ke sana ke sini. And I fikir, oh logik juga, betul juga kan. Lagi-lagi kalau kita tengah pantang, kita malas nak angkut barang sana sini berat. This one dia ada roda. And also point yang I rasa kenapa I nak beli, sebab usually suami-suami kita suruh ambil minyak angin, jadi dia ambil salah barang. So adanya trolley ni, korang suruh je dia ambil trolley terus. Lagipun ni murah je tau, RM29 je. Siapa kata membazir dekat I, siap I suruh dia bayar. I nak guna kelebihan pregnant I nak suruh suami I yang pasang. Sayang, gigihnya dia, ada penonton kat belakang saya tu. Penonton setia. Dah siap. Ya Allah Akbar. Terus angkat. Smooth meluf. I belum ada barang lagi untuk susun kat sini. Mungkin dekat sini ada tak barang minyak-minyak telon macam tu. Lepas tu kat sini ada diapers. Ini mungkin macam swaddle dia ke apa ke. I tak decide lagi. But itu perancangannya. Boleh beli dekat Backconer. Okay, bye.